Ini ialah Hyundai Stargazer X variant paling tinggi yang datang dari Indonesia. So apa yang beza dengan model yang sebelum ni? Jom aku tunjuk. Keluaran dia ada banyak elemen warna hitam. Logo, grill, wheel arch, rim dan roof rail. Bahagian belakang, warna hitam tu diteruskan pada shark fin, rumah lampu belakang ni. Tapi logo ni tak ada sebab ini adalah daripada Indonesia. Logo Hyundai, perkataan Stargazer X, bumper pun warna hitam dan dia tak datang dengan power tailgate. Apa yang paling best ialah Stargazer X ni datang dengan captain seat. Satu-satunya dalam segmen dia. Bukan itu saja, kat sini ada aircon yang korang boleh kawal dia punya blower dekat sini. Ada 2 USB-C port dan ada juga meja untuk korang makan ayam gepuk. Kabin mewah sebab dia ada 2 skrin 10.25 inci, satu untuk pemandu dan satu untuk infotainment. Dekat bahagian tengah ni pun ada banyak button untuk sistem aircon. Aku suka dekat bahagian tengah ni bukan setakat luas tapi dia ada ruang untuk letak kabel kat sini. So nampak lebih kemas. Nak nampak lagi bahal, tempat duduk dia berbalut leather. Hyundai Stargazer akan ditawarkan dalam 3 variant pada harga bermula RM99 hingga RM120,000. Kalau korang nak tengok secara dekat, boleh datang dekat Stadium PBJ. Bukan setakat boleh tengok Hyundai Stargazer dan model-model Hyundai yang lain, korang pun boleh makan durian secara percuma.